Hai. Assalamualaikum anak-anak SKRP. Apa khabar semua? Hari ini Cik Na datang lagi. Hari ini Cik Na nak bercakap benda yang serius. So, Cik Na kena serius. Hari ini Cik Na tak nak berlawak. Kisahnya adalah tentang menjaga maruah dan kehormatan diri. Maksudnya, kita kena jaga diri supaya orang hormat kita dan kita pun tak buat benda yang memalukan. Kawan ajak buat video pelik. Jomlah menari joget-joget. Terus cakap tak nak. Tak naklah, malu. Contoh. Lepas tu, tulis status atau komen kasar kat media sosial. Ingat, sekali post semua orang boleh nampak. Orang yang jaga maruah, dia pilih cakap benda yang baik-baik je. Orang lelaki kena hormat orang perempuan. Orang perempuan pun kena hormat orang lelaki. Tak payah nak usik mengusik. Tak payah nak ejek mengejek. Tak sopan. Ingat ya anak-anak SKRP, maruah diri adalah harta yang paling bernilai dan mahal. Jaga maruah, orang akan hormat kita. Ingat semua pesanan-pesanan Cik Na. Cik Na sayang anak-anak SKRP. Bye-bye.